1.938 bilion. Tak ada bonus untuk menjawab awam negeri Terengganu. Bonus tu nanti Dr. Samsuri merayu dengan federal, minta dengan federal bagi nanti, dapatlah bonus kan. Nanti dia claim lah tu bonus daripada kerajaan negeri. Cuma aku nak tanya korang, ikhlas aku tanya korang ni. Penggal kedua Dr. Samsuri ni mentadbir negeri Terengganu, kerajaan PAS negeri Terengganu ni penggal kedua. Kau sebut dengan aku satu pencapaian terbesar yang kau rasa inilah sebab kenapa Dr. Samsuri ni layak diangkat sebagai PM11, Perdana Menteri ke-11 menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab Dr. Samsuri ni poster boy hari ni, orang nak angkat dia sebagai Perdana Menteri. Poster boy dekat media sosial ni cukup popular, calon Perdana Menteri. Satu soalan saja aku nak tanya korang ni. Kalau Dr. Samsuri ni calon Perdana Menteri, apa yang dia buat dekat negeri Terengganu yang kau rasa dia boleh buat di federal ni? Kau bagi tahu aku.